Kita ke berita dunia. Seorang pemandu e-hailing mengalami detik seram semasa menurunkan seorang penumpang wanita di sebuah kawasan perkuburan pada pukul 1.05 pagi waktu tempatan di Banyumas, wilayah Jawa Tengah, Indonesia. Lebih menghairankan, penumpang wanita itu hilang secara tiba-tiba dari tempat duduk belakang sejurus mereka tiba di lokasi tersebut. Berdasarkan video yang dimuat naik di platform TikTok, sebuah kenderaan Grab dilihat masuk ke sebuah jalan menghala ke kawasan perkuburan. Pemandu tersebut mula berasa pelik ketika mendekati kawasan itu dan cemas apabila mendapati koordinat lokasi penghantaran di hadapan pagar kawasan perkuburan. Ketika menoleh ke arah tempat duduk belakang, dia terkejut apabila mendapati wanita itu sudah tiada. Menurut penduduk tempatan dikenali sebagai Wulung, 43 tahun. Ia merupakan kejadian misteri ketiga yang dialami pemandu teksi di lokasi itu dalam tempoh seminggu.